Korang Wani nak bagi tahu untuk kita orang punya cooler box saiz 45 liter dah masuk stok tau. So jom Wani nak tunjuk kalau korang beli kita orang punya cooler box apa yang best tau. Okey, untuk kita orang punya cooler box kalau korang beli untuk sejuk dia boleh tahan 48 hingga 72 jam tau. Manakala untuk panas dia boleh tahan sehingga 8 hingga 12 jam tau. Wani nak bagi tahu apa yang best kalau korang beli untuk kita orang punya cooler box. Kalau korang beli untuk kita orang punya cooler box, okey, untuk bahagian penutup di bahagian atas dia mempunyai 2 cup holder tau. So korang nak letak air pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang beli dia yang kedua, kalau korang beli dia ada setia lock dekat bahagian penutup tau. Adalah untuk kita orang punya cooler box tau. Jangan risau, untuk kita orang punya cooler box untuk bahagian penutup dia mempunyai rubber tau di bahagian keliling dia. Dan kita ada juga besi dawai untuk protect dia punya penutup tau supaya tak jatuh. Dan lagi satu, kalau korang beli untuk kita punya cooler box ni adalah untuk saiz untuk di bahagian dalam tau. Jangan risau juga kalau korang beli untuk kita orang punya cooler box saiz 45 liter sahaja tau. Dia mempunyai roda tau kalau korang beli. Dan yang paling best untuk bahagian tepi dia mempunyai drain hole tau. So kalau korang ais dah cayak, air boleh keluar melalui drain hole tau. Kalau korang takut berat nak angkat, jangan risau, untuk kita orang punya cooler box dia mempunyai handle dekat bahagian kiri dan bahagian kanan tau. Taklah kalau korang nak tarik, jangan risau, untuk kita orang punya cooler box kita mempunyai 2 version warna tau. Kita mempunyai warna biru dan warna white. Dan dia punya material adalah premium plastik tau. Kalau korang beli juga akan dapat 10 ice pack tau. Ice pack ni untuk mengekalkan kelembapan untuk bahagian dalam tau. So siapa yang kat sini yang berminat untuk kita orang punya cooler box, korang boleh dapatkan sekarang dekat Maybelline tau. So grab cepat-cepat sebab stok dah tak banyak tau.